Malunya dah lama tak rekod kat public. Malunya. Kalau suka video macam ni lagi, like lah. Jangan tak like. Recommend bang, protein whey apa yang ngam nak masuk cutting. Protein yang ngam untuk beginner and for cutting, untuk build lean muscle, aku suggest Roulette Whey daripada USN. Sebab dia punya rasa sangat berkualiti. Tapi sebelum tu, aku tak minum dengan air kosong. Aku tambah dengan susu. Susu apa? Jap, jom kita beli. Susu, anjay. Susu outside milk dah habis. Tu outside barista. Sudah habis. Apa, thank you. Habis. Kita kena cari kat tempat lain. Aku rasa Jaya Grocer ada. Kita dah sampai mall. Aku malas betul lah nak parking dalam mall. Jangan tanya aku, Sakri, bila kau pakai spek? Bila kau pakai spek? Aku dari kecil pakai spek. Aku main PC, main game terlalu lama sampai dah buta mata aku. Dari kecil memang aku pakai spek. Cuma bila aku workout ataupun buat video je aku tak pakai. Malunya nak rekod. Malunya. Selalunya outside meet ni, dia tak ada kat tempat sejuk tau. Dia tempat dekat shelf macam ni. Aku dah jumpa. Yes, this one. Barista blend. Hampa asat lah. Dah dapat. Jom. So, kalau aku minum whey protein, aku recommend whey protein ni dengan outside barista oatmeal ni, campur dua ni. Bila cutting pun at least kau ada ketebalan sebab kau ada minum susu sekali. Dia tambah kalori sikit. Beli yang ni. Yang ini aku cakap very berkualiti and very sedap. Sangat sedap. Dalam kereta juga aku bancuh untuk kau. 350ml. Yes, 350. Tolong lah jangan tumpah. Kalau tumpah aku suruh kau bayar untuk aku punya cuci kereta. Satu scoop ni 23 protein. So kalau 2 scoop 46 protein. Senang-senang je kau dapat protein macam tu. Serius sedap.